See, saya masukkan bawang putih, saya masukkan bawang merah, you know. Dan saya masukkan isi ayam. The most important teknik kita sote ni, teknik sote. Teknik sote ni, dia irisan ni kena nipis-nipis, right? Kita masuk yang ni, kita goreng sampai ayam tu hampir masak. Then I add a bit chili paste, chili paste sikit, jangan banyak. I add chili paste. Dan kita kacau sampai chili paste habis pecah minyak. Right. Kemudian saya masukkan cook prawn. The reason saya masukkan cook prawn ni, dia ni tahan lama satu. Kerana dia dah, apabila dia orang dah tangkap berlaut, dia terus pre-boil. Right, saya masukkan cook prawn. Saya masukkan kicap manis. Saya masukkan sedikit saja kicap pekat. Lebih kurang half teaspoon kicap pekat. Saya masukkan sos tiram, 1 tablespoon sos tiram. Alright. Dan saya masukkan sedikit air ataupun air rebusan ayam. Nah, nama tu mi goreng basah kan? Right. Allahu Akbar. Right. Kemudian fokus sini je. Kemudian saya masukkan fish cake. Kita kacau dia, kita stir it. Dia lebih kurang macam nak buat mi hailam lah, you know. Lebih kurang macam nak buat mi hailam. Right. But different mi hailam, kita tak pakai chili sauce. Ni saya pakai chili sauce. Saya masukkan chili sauce. Saya masukkan sedikit tomato kecap. Okey. Kalau kita nak buat mi goreng, kita nak buat mi goreng. Kalau nak sedap mi goreng kita tu, kita boleh masuk kuah sate ataupun kuah mi rebus. Dia punya rasa La Bamba Chicago Milano. But now, saya nak buat mi goreng basah. Alright. Teknik dia lebih kurang macam nak buat mi udang lah. Alright. Dan kita kacau. Kemudian saya masukkan. Bila kita masak mi, most important jangan letak garam. Mi dah cukup masin dah. Sebaliknya kita letak sedikit gula, sedikit serbuk perasa. Sedikit serbuk perasa. Dan kita kacau ni. Kita kacau. Lepas tu kita rasa dahulu. Kita rasa dulu. Right? Bismillahirrahmanirrahim. La Bamba Chicago Milano. Then lastly kita masuk telur. Masuk telur, terus kacau. Terus kacau macam ni. Dan kita masuk mi. Ya, kita masuk mi. Okey. Sayur kita kena masuk akhir sekali sebab sayur ni easy to get cook. Kalau kita masuk awal-awal, dia akan be overcooked. It's not nice. Kita masukkan sayur, kita masukkan tauge. That's all, guys. Very simple. You see? See, you have nice mi kuah. So, dalam TikTok ni, saya tak boleh masak. Saya tak boleh buat lama. TikTok, not more than 10 minutes. People will get bored. So, saya make it ringkas je, Yang cara macam ni juga, you boleh buat kuih tiaw basah. Kuih tiaw, you makan kuih tiaw basah kan. Tapi cuma kuih tiaw tu dia tak ada chili sauce. Right? Jadi macam ni. Last not least, sebagai seorang chef, the best chef in the world, your mother, you must taste before serve. Bismillahirrahmanirrahim. La Bamba Chicago Milano. It's just nice. A bit, touch a bit sugar. A bit sugar. Alright, siap. Jadi fokus ni je, Fokus sini. Alright. Garnish with chili. With fried shallot. And sliced tomato. Right? Okay guys. Dengan nama Allah, Maha Pengasih Penyayang, hari ini saya halalkan rezeki ini, saya jazakan rezeki ini, saya doakan anda dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur saya. Syekh Sabri, La Bamba Chicago Milano.